darjah 5, darjah 6. Kak Ji berlari ni. Tengah-tengah hari buta mak saudara kata, Roziana. Ramai yang tahu Kak Ji ni anak polis. Tapi tak ramai tahu siapa atuk Kak Ji ni di Melaka. Atuk Kak Ji belah mak ya. Nama dia Abdul bin Cudang. Dia adalah wakil rakyat kampung Sempang 13 ya. Dan dia merupakan kawan kepada Tunggal Fababa. So dia orang memang kawan. Kak Ji bergelar Voice of Asia di Kazakhstan. 1995 yang pertama. Naik bot dia ada satu tempat tu, nak ke tempat menyanyi tu. Tu kau nampak dekat seliling bot tu mata merah kecil kecuk, kecil kecuk, kecil kecuk. Apa tu? Wire ke? Wire. Ya Allah. Kak Ji pernah berada di dalam lingkungan B40, B20. Kak Ji juga pernah melalui jatuh dan bangun dalam hidup. So macam mana overcome? You are allowed to cry. Siapa tuan you? Siapa yang punya tuan diri you selain Allah? Kita lah. Kita lah kena cakap dengan diri kita. Buat konsert di Sungai Wang. Ya. Kak Ji. Kak Ji video call arwah ayahnya. Sebelum kita menyanyi, kita akan telefon doang. Abang Ahmad dah semayangkan hajat. Tu dia cakap, kerana Allah kerja, kerana Allah. Kan tak ada cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua orang Melaka? Di mana jua anda berada, terimalah salam daripada Melaka Street Talk kepada semua peminat-peminat setia podcast yang semakin hangat di pasaran. Seperti biasa, Melaka Street Talk untuk episod ke-8 ini, kita sudah pun bersama-sama dengan ahli politik, bersama dengan YB, bersama dengan ahli akademik. Dan kali ini di sisi saya, saudari Zuratul Ain, cantik manis kita. Apa khabar? Khabar baik Azizul? Bukan sekuntum bunga. Tapi kita ada lagi sekuntum bunga yang akan menemani kita dalam podcast Melaka Street Talk pada hari ini. Tak lain tak bukan seorang anak seni dari Melaka yang berjaya, gilang gemilang, pencapaian luar biasa. Saya perkenalkan tak lain tak bukan diva kita, Akak Ziana Zain. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Selamat datang. Terima kasih kerana sudi menjemput saya. Rasa sangat berbangga sangat. Terima kasih Kak Ziana sudah datang ke podcast Melaka Street Talk. Terima kasih. Kak Ziana adalah pilihan utama artis daripada negeri Melaka yang kami telah buat research, kajian, apa track record kejayaan Kak Ziana sangat luar biasa sebagai anak seni dari negeri Melaka. Yang sebenarnya ramai orang tak tahu pun Kak Ziana ni sebenarnya orang Melaka. Akak dilahirkan di Kampung Sempang 13 Sempang Melaka pada 2 hari bulan 5 1968. Kak Ji dilahirkan di Melaka ketika itu di rumah nenek lah, dan after 3 months tu lahir di rumah? Dulu kan. Betul. Lahir kat rumah kan. So selepas 3 bulan barulah kami berhijrah ke Selangor mengikut abah lah. But in between ada cuti Jabah, kita akan balik Melaka. Sebab tak tahulah Kak Ji, kampung itu adalah sesuatu yang sangat indah bagi Kak Ji. Satu nikmat. You di bandar, bila you balik kampung, you nampak dia punya perubahan tu macam dalam filem hitam putih tau. Tu yang Kak Ji macam, ya Allah, it's a different world. Especially Melaka, orang Melaka ni, bukanlah sebab Kak Ji ni orang Melaka, Kak Ji kata, no. Sebab orang Melaka ni, bukan budaya lah. Kita ni orang Melaka ni, bila kekeluargaan sangat rapat. Kalau mak saudara tu kira macam adik abah punya kakak tu, dia ada 7 anak. Dia ada adik-beradik dia pun 7. Rumah dia jadi ibu rumah dah. Yeah. Hari raya semua balik. Jadi bila balik tu you tengok satu keluarga tu berkumpul. Ya Allah, itulah dia. Orang Melaka ni dia bila part kekeluargaan dia sangat kuat. Yeah. Tak payah pergi jauh lah, pergi Serkam je lah. You tengok hari raya macam mana punya meriah. Meriah. Rumah yang sudah ditinggalkan oleh orang tua dia, yang sudah balik, berjumpa dengan Allah, masih dikekalkan. Anak-anak masih orang kata tiap bulan kalau ada 5 atau 6 orang anak, dia dah ada spesifik duit untuk maintain rumah tu. So can you imagine, rumah-rumah lama tu tak demolish tau, dia orang preserve untuk anak-anak yang akan datang. Kak Ji, kalau Kak Ji balik
kampung kampung Sempang Merlimau ni, apa yang Kak Ji paling rindu? Ada tak jiran-jiran, kawan-kawan yang Kak Ji rasa macam daripada kecil Kak Ji tengok, tak sabar nak jumpa? Oh, dah tak ada. Allah. Sedih. Kak Ji, itulah tadi Kak Ji berbual kan. Kak Ji kata, Kak Ji masih teringat bila zaman-zaman Kak Ji balik kampung dulu. Dulu naik teksi. Adik-beradik kecil lagi. Tahu tak teksi dulu Mercedes yang dekat depan tu. Ya, besar tu. Semua gear kat sini kan. Yang dia punya steering besar ni kan. Jadi kat depan tu, boleh 5 orang boleh duduk. Belakang lagi. Jadi panjang tau. So Kak Ji ingat lagi. Balik kampung sampai kampung 1:30 pagi. Ui lah. 1:30 pagi disambut oleh mak saudara. Engkau ni masuk makan tidur. Besok pagi dah bangun. Besok pagi the first thing Kak Ji pergi buat apa tau? Kak Ji akan pergi ke sawah padi. Okey. Kak Ji suka sangat. Sebab arwah nenek Kak Ji, dia ada sawah. Rumah dia di Baruh. Baruh maksud dia, ni darat atas bukit. Baruh bawah kan. Dia ada Bahasa orang Melaka tu, orang Baruh Melaka tu. kan. Jadi kau nak pergi mana ni? Nak pergi Baruh ni. Ni karang. Kata orang Melaka kan. Ini karang banyak ni kan lori ni kan. Aja kena langgar ni karang. Nanti abang kau ni kan kata orang tu. Kita pergilah. So pergi, Kak Ji akan duduk pagi-pagi tu. Angin tu. Angin sawah tu dia punya syahdu ni tak tahu nak cakap. Punyalah bestnya. Itu yang Kak Ji suka. And then secondly, bila time diorang apa ni? Menuai padi. Oh Kak Ji lah. Dah duduk kat tepi tu. Kan dah kering kan. Lepas tu kan dia membanting Kak kan. Ji memang betul-betul menikmati zaman kanak-kanak tu memang. Kak Ji kata, ya Allah, what a nice memory. Dan di mana kadang-kadang kan dia ada satu lagi kotak dekat dalam sawah tu kan, yang kalau dulu-dulu orang tua-tua nak semai padi kan, dia letak anak-anak padi dalam tu kan. Kak Ji duduk dalam tu. Kak Ji duduklah dengan sabit-sabit tu. Nanti nenek kata, ni kau. Sampai Kak Ji pernah ingat lagi main air kat parit tu sampai lintah naik, rasa nak pensan lah masa tu. Tak, pergi juga. Tetap Dan pergi. rumah nenek Kak Ji dengan rumah nenek belah mak, satu batu, lebih kurang 3 suku batu. Kita tak ikut jalan. Sekarang tak guna dah tu. Tak ada, 3 suku batu. 3 suku batu Kalau ikut jalan darat, kan dah keluar orang Melaka, takut dilanggar oleh lori. Jadi kita shortcut melalui sawah padi. Tu batas tu nanti kita berlari lah. Ya. Dulu bapak Kak Ji, dia tak bagi anak-anak perempuan pakai seluar. Itu dia kata jantan. Kau perempuan pakai perempuan. Jadi masa tu Kak Ji gaun pink. Kak Ji masih ingat kain cotton warna light pink. Darjah 5, darjah 6. Kak Ji berlari ni. Tengah-tengah hari buta mak saudara kata, Rosiana. Roziana. Roziana. Dah tak ada. Dah tak ada dah. Yalah. Dengan cousin Kak Ji. Pergi rumah nenek. Lepas tu kan bila matahari dah runduk kan. Lari balik. Punyalah best. Masa tu anak-anak dah tak rasa dah tu. Ya Allah, tak tahu nak cakap lah Kak Ji. Zaman kata. sekarang budak-budak dengan gadget, iPad kan. Dah tak rasa main dekat You dah tengah-tengah tak rasa. bendang. Dah tak rasa duduk kat bendang. Lintah Hujung naik atas sungai. ni. Panjat pokok kelapa. You tak rasa orang membanting. Kak Ji nampak macam Kak Ji pernah panjat pokok kelapa. Kak Ji yes, champion sampai puncak. Saya dah kata Kak Ji rasa tau. Kak Ji suka challenge diri Kak Ji. Saya pernah tak berjaya, saya tak pandai sangat. Dulu saya ikut abang saya yang reti panjat. Sebab Kak Ji jenis Kak Ji yang perform. Kak Ji yang memang suka lasak. Kak Ji suka panjat pokok. Jadi depan rumah Kak Ji dulu kat Kampung Subang, turun je mata tangga 3 tangga dah pokok. Anggis. Hari-hari lah naik. Jadi exercise. Cuma ramai yang tak tahu Kak Ji ni, Kak Ji kita ni, IC dia 04. Ya. 04 orang Melaka. Maksudnya banyak privilege 04 ni Kak Ji boleh dapat macam-macam sebenarnya. Bantu-bantu daripada Melaka. Tanah lah itu macam-macam sebenarnya keistimewaan. Tapi Kak Ji tak pernah guna sebab Kak Ji segan. Rasa Kak Ji macam segan tak apalah. Ada orang lebih memerlukan. Tak apalah. Betul. Kak Ji selalu macam tu. Kadang-kadang ada orang dia akan gunakan sepenuhnya. Bagus juga ada keistimewaan yang diberi oleh setiap kerajaan kan. Kadang-kadang bantuan ke apa ke, Kak Ji akan tengok je. Ya Allah, boleh ni Kak Ji ni ibu tunggal. Anak 4, kita sarang anak kita. Kita boleh kalau nak minta mana, tapi janganlah. Aku ada boleh lagi. Kalau aku ambil portion ni, orang lain yang punya portion yang susah nanti aku ambil. Tak nak lah. Biar.
So Kak Ji kata selagi rezeki Allah bagi, Kak Ji boleh support anak-anak Kak Ji sekolah, Kak Ji guna duit Kak Ji. Tetapi yalah, ini semua kuasa Tuhan ya. Ya. Itulah Kak Ji kata kadang-kadang ada tempat tu kita kena memikir juga, di mana kalau aku ambil, orang lain punya portion dah tak dapat. Orang yang betul-betul memerlukan. Betul Kak Ji. Melainkan kalau ada portion-portion yang memang orang kata you must take, baru Kak Ji ambil. Ya. Kalau Kak Ji tak. Sebab mak Kak Ji dah pesan, ingat nak, ada orang lagi susah dari kita nak. Walaupun kita tak tolong, tak bagi dia duit, tapi kita ada fikir dan ada hati tu, Allah melihat, dia cakap. Mulia hati tu. Betul. Berapa kerap Kak Ji biasa balik Melaka? Tak tentu. Kadang-kadang satu tahun. Hari Raya? Hari Raya kalau dulu, kalau dulu Hari Raya Kak Ji akan balik. Kalau macam abah dulu dia susah nak dapat tau. Dia pernah bekerja, dia polis 12 tahun, dia sacrifice diri dia 12 tahun. Tak balik kampung, tak balik raya. Sebabkan dia kata kawan-kawan semua nak balik Melaka, ada yang nak balik Johor, ada yang nak balik Kelantan, di Terengganu. Jadi dia sacrifice dia. Yalah, susah kan dapat pada Cuti. uniform kan, susah dapat cuti, pegawai kena luluskan. Pegawai lulus tak apa. Abah kata tak apalah nak. Nanti tapi Alhamdulillah selepas abah kami adalah balik jugalah, tapi selepas kita dah berpindah ke Shah Alam, kita lebih kerap balik kampung. Dah ada kelonggaran sedikit di situ. Walaupun ketika itu kita tak ada kereta, abah ada motor je. Kita naik taksi ke, kita naik bas. Balik kampung. Azizul, kita tahu yang Kak Ji, ramai yang tahu Kak Ji ni anak polis. Tapi tak ramai tahu siapa atuk Kak Ji ni di Melaka. Itu yang nak tahu tu. Itu kita nak cerita dalam podcast Melaka Street Talk. Okey. Atuk Kak Ji belah mak ya. Nama dia Abdul bin Cudang. Dia adalah wakil rakyat kampung Sempang 13 ya. Dan dia merupakan kawan kepada our late Datuk Ghaffar Baba. So itu memang Tun Ghaffar Baba. So dia orang memang kawan. Jadi apa-apa projek dulu kalau mengenai dengan kampung, pembangunan fizikal, kampung and infrastruktur, everything, atuk. Because atuk, nenek saya ni, belamak ni, dia banyak tanah. Jadi dia orang dulu dia sacrifice tanah dia hanya untuk dirikan lampu-lampu, tiang-tiang lampu supaya orang kampung terang berjalan. Lampu jalan tu dia bagi tanah dia. Dia punya tanah tu dia bagi. Push. Mulia Dan atuk saya berkhidmat, saya tak ingat berapa lama lah, tapi nampaklah YB punya baju kan. Sampai dia ke pencin pun dia tetap pakai kan. Dulu-dulu kan dia macam satu set tu kan. Kalau dia macam Bruce jacket kan? Bruce jacket. Dia pergi ke mana pun dia tetap pakai dengan tongkat dia, dengan songkok. Ya Allah, cakap kita tak faham atuk kita kerja apa dulu tau. Apalah atuk ni smart, nak pergi sini pun smart. Rupanya itulah cara-cara orang wakil rakyat, walaupun sudah tidak berkhidmat, tetapi dia masih menjaga status dia tu. Karakter tu nampak masih nampak kan? Dia dengan tongkat dia, dengan dia slim sentiasa, dan dia sentiasa orang berjalan cakap, apa khabar kita ni, atuk kita handsome agaknya kan, rupanya dia wakil rakyat, kita tak tahu. Bila dah kita dah ni baru, atuk dulu wakil rakyat nak, ni gambar atuk. Dia cakap jasa dia. Dan nenek belah abah saya pula, belah abah Kak Ji, kita panggil dia Khalimatul Sa'diah nama dia betul, tapi orang panggil dia Haji Loyah. Hajah Loyah, sorry. Dan permulaan UMNO, terbentuknya UMNO itu ketika itu nenek Kak Ji belah abah, dia merupakan batch pertama masa UMNO ditubuhkan dulu kan. Dia merupakan orang kampung yang pertama bersama orang kampung collect duit orang kampung untuk nak form parti. Orang kampung dulu kumpul duit tau. Korban. Bagi emas, bagi emas, bagi duit, bagi apa. Gitu ya? Nak disebabkan semangat, semangat politik lah. Orang dulu-dulu. Orang Melayu. Dia orang bagi duit tau. Demi bangsa. Bagi duit tu, ada yang gadai emas. Ini banyak dengar cerita daripada abah. Abah lahir tahun 1938. So dia banyaklah dia menyaksikan tu kan. Daripada perang dengan Jepun apa semua dia tahu. Dia cerita dengan Kak Ji. So sampai macam mana UMNO terbentuk semua dia cakap. Abah dulu ikutlah kecil-kecil naik engkau.
Kumpul orang kampung tu kumpul nak. Letak le dalam, ada yang letak dalam bakul, ada dulu kan dalam kain batik. Ni saya punya ni, ni saya punya ni, ni saya contribute untuk membentuk parti. Ini susah lah dulu. Kira abah Kak Ji ada zaman Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka 7 kali tu. Mesej ni yang patutnya diberikan kepada anak muda dan generasi hari ini, bagaimana pengorbanan orang dulu. That's why kita boleh tengok sekarang, when we heard there's a lot of politician yang bercerita mengenai dulu. Jangan lupa dulu. Jangan lupa pengorbanan orang dulu-dulu. Inilah dia. Maksud dia. Inilah dia. Kak Ji semangat patriotik sangat tinggi. Sebab bapa Kak Ji adalah polis. Ya. Dan dia menyaksikan perubahan, apa orang kata, Malaysia ni macam mana. Sehinggalah dia meninggal tahun lepas. So dia bercerita macam mana Singapura terpisah, macam mana ni. Semua dia cerita Kak Ji. Jadi Kak Ji, Okay. kita kalau hidup ni, dia kata, kita kalau boleh hidup dalam rukun aman damai nak. Dalam aman, tak kira lah bangsa ke, tak kira lah kaum apa. Kita kena hidup dalam rukun aman damai. Setiap orang, yang paling penting hati, dia kata. Sama-sama tolong-menolong, dia kata. Barulah kita harmoni nak. Macam Kak Ji dengan bapa Kak Ji, kita orang duduk kampung Melayu Sumbang tu, depan tu banyak all Chinese tau. Kita orang Melayu dulu tak ada modal untuk berniaga. Jadi banyak kawan-kawan Cina bapa Kak Ji yang jual ikan lah, yang Swibi, kami ingat Swibi tu dia jahit baju. Yang jual tu je. Semua baik dengan kita orang dulu. Semua menghormati dan tahu batas masing-masing. Walaupun pelbagai kaum. Kita tolong. Kan Datuk, macam Abah kan, Datuk, dulu tak ada telefon, balik boleh. Datuk, mau pinjam telefon boleh Datuk? Boleh, tapi you kena bayar 10 sen. Ini elektrik, bil kena bayar. Tulis dalam ledger. Nama katalah, Mr. Tan, duration berapa? 10 sen. 10 sen. Dia ada tabung. Siapa yang nerima? Zain bin Abdullah. Dia orang punya tu. Jadi integriti dia tu. Integrity. And then yang mana yang kaum-kaum India pula, yang kadang-kadang ada yang susah, ada yang mabuk-mabuk, laki kena tumbuk lah apa semua, perempuan kena tumbuk, datang. Bapak Kak Ji selesaikan balik. Kak Ji tengok tu harmoni dengan tidak orang kata nak selesaikan masalah tu bukan dengan cara bergaduh. Ada solution tu. Yang sekarang ni kita patut lihat dan terapkan. Okey. Ini satu angle yang tak pernah diceritakan oleh Ziana Zain. Tu Kak Ji menyaksikan Kak Ji. Kak cakap, apa yang bapa Kak Ji cerita tu betul lah. Dia kata, kalau nak harmoni jangan bergaduh. Tak puas hati pun tanya, kenapa, apa, mengapa. Jadi kalau jadi macam apa nak buat? Solution dia apa? Kau gaduh kau tak dapat apa? Sakit hati. So, dia kata benda ni you boleh praktik dalam harian kehidupan you, dia cakap. Okay, faham. Jadi Kak Ji, kalau ikut teori psikoanalisis, kita tengok Kak Ji berkembang dalam sebuah keluarga anak polis, melihat apa yang berlaku di sekeliling, keluarga badan beruniform, dan akhirnya Kak Ji pun terbang tinggi, menjadi seorang pramugari pun beruniform. Beruniform juga. Beruniform. Macam mana boleh terbang itu? Ramai orang tak tahu bermula daripada mana, daripada anak kampung yang dengan lintahnya. Tiba-tiba pokok lah kan apa menjadi pramugari. Daripada kita tahu Abang Anwar pun pramugara kan. Okey. Abang Anwar dulu, baru Kak Ji. Ya. Dia senior Kak Ji, dia penyanyi pun senior Kak Ji, pramugara flight attendant pun dia juga senior daripada Kak Ji. Macam mana pula Abang Anwar boleh jadi senior menyanyi? Dia start menyanyi umur dia 13. Oh, lagi muda. Kak Ji masa tu umur 15. Okey. Jadi dia orang dia punya rezeki dia discover awal masa tu. Macam Kak Ji pun, okey, kita duduk di kampung Melayu Subang di mana dekat dengan airport Subang dulu. Ya, betul. Okay. So kami pernah duduk dari ada 2-3 rumah jugalah until yang Kak Ji ingat pernah kami duduk tu landasan dia okey, kira ini rumah, kawasan rumah, ini adalah jalan raya, rumah kita orang dalam sikit, ini rumah-rumah, jalan raya,
ke depan sikit, landasan kapal terbang. Jadi kalau setiap malam atau pagi you sudah nampak Allahu Akbar, lampu airport, lapangan terbang yang terang tu. So Kak Ji dah pernah berada di dalam di dalam apa orang kata zaman tu. Waktu maghrib Kak Ji tunggu tak? Kapal terbang tu turun atau naik, selalu kau tengok cantik. Nampak? You akan dengar. Dia dah naik. Dan tepi airport. Dan kebetulan kita duduk tu kita panggil rumah sewa Cik Am, Makcik Am. Jadi rumah tu dulu kita duduk satu baris 10 pintu. Yang memisahkan hanyalah dinding sahaja. Okey. Ya, kita dah pernah duduk rumah tu ya. So setiap kali kalau kapal terbang besar lalu, segala tapis, segala piuk yang disangkut orang zaman dulu tu bergerangan. Jatuh. Yalah, sebab dia punya bunyi tu bergegar kan. Punya dekat dengan airport tu. Kuat sangat. Di mana kita akan tahu itu adalah Boeing. Kita dah tahu Boeing 737. 737 ke apalah dulu last time lah. Airbus lah orang kata. Memang betul ada satu hari tu bunyi terlalu kuat, Kak Ji keluar. Tengok. Betul-betul kita orang tengok atas tu perut kapal terbang lalu je. Ya Allah, punyalah dekatnya. Kita orang duduk dekat dengan landasan. Sebelah tu. Sebelahnya belah. So dari situ kita apa? Lepas tu kebetulan kita dengar yang Tanjung Kupang masa tu kan. Lepas terempas dapat baca sikit-sikit cerita dia orang faham sikit lah. Kita dengar kecil-kecil dulu orang cerita ni terempas sampailah bila masa Kak Ji dah cerdik sikit. Ini dia orang pakai baju macam ni ya, cantik. Itu je Kak Ji tahu. Sehinggalah Kak Ji belajar dan Kak Ji pergi ke section 11 masa tu. Kak Ji dah bekerja kilang. Dah kerja macam-macam kerja lah Kak Ji. Name it lah kan. Sehinggalah Kak Ji satu hari tu Abang Noah dah jadi steward. Dia kata, Abah, bagilah dah uji ni jadi stewardess. Dia cakap, tak boleh anak dara entah seminggu dulu bawa balik rumah. Tak tahu what's happening ni. Saya cakap, Abah nak jahat anytime bah. Dekat sini pun boleh jahat Abah. Pokok pakai lati Abah. Dia kata kan. Kak Ji pula macam seronok juga. Dengar gaji 45,000 tu best juga. Lepas tu tak kisahlah. Lepas tu Abah tak kasih. Tak apa. Sebab Kak Ji pernah dulu kawan-kawan Abah. Masa Kak Ji 19 tahun. Kawan Abah offer dia kerja airport. Kata, bang bagilah ada uji ni. Kerja abang. Stewardess ni tengah buka ni. Abah tak kasih. Tak kasih. Tak apa. Sampailah satu hari tu bila Noah cakap, Abah orang ada bah, kawan-kawan Noah ada bah ni nak. Okeylah pergi. Pergi pun disebabkan Kak Ji masa dah kerja cashier di dekat Shah Alam ni. Kak Ji pun dah lupa dah, hotel tu dah tak ada dah. Jadi Kak Ji ni menemankan sepupu Kak Ji. Untuk interview. Kak Ji dah happy dah dengan. Kak Ji apply ke tak? Kak Ji teman lah. Dia bukan apply tu. Dia walk in interview. Dia walk in. Kak Ji dah ada kerja dekat Plaza Peransang tu. Kat situ jalan kaki 10 minit dah sampai. Kak Ji dah happy. 450 besar tu. Macam 4,500 Zaman tu kan. Zaman tu. Memang gaji besar tu 400 tu. Betul. So Kak Ji kata happy dah. Tak payah aku keluar duit belanja. Dalam hati cakap. Lepas tu kata Noah, temanlah cousin ni. Teman-teman lepas tu second ke detik interview, tiba-tiba ada Puan Siti ni. Dia cakap, dia kata Siti Rosana. Dia kata, ya, come here. Dia kata, ya Puan, kenapa you punya cousin tak jawab soalan saya bagi paling senang? Kenapa dia tak nak jawab? Kita tak apa soalan dia bagi. Kita soalan lain. Tanya dia, kau jawab apa Kok Dan? Kok Dah. Nama cousin Kok Dah? Kok Dah saja je panggil nama dia. Kenapa kau tak? Dia diam. Lepas tu Kak Ji pun diam lah. Kak Ji ni meneman saja. Dengan intention tiadalah Kak Ji ini dipilih. Kerana Kak Ji ketika itu sangatlah hitamnya. Jangan macam tu Kak Ji. Tanyalah adik Kak Ji tu. Dia tahulah macam mana. Kak Ji sebab kat sekolah Kak Ji di Padang je kerja berlari luar lagi. Bawah matahari Bawah matahari. Jadi Kak Ji tak pernah fikir. Sebab orang yang jadi stewardess dia kena cantik, tinggi. Cara bercakap kena bagus, cantik. Kita tengok kulit kita memang tak adalah, tak kisahlah tu. Teman. But then,
bila dipanggil, tiba-tiba nama Kak Ji dipanggil. Siti Roziana, Kak Ji ni diam aja lagi. Sekali kawan Kak Ji sebelah, "Woi, nama kau kena panggil." Dia kata, "Kak Ji, syukur biar betul." Saya pergilah. Pergi. Lepas tu dia kata, "Congratulations ini. Cik, betul ke cik saya ni? Cik salah panggil orang ke?" "Are you sure you call me?" "Yes, it's you. This one kan? Nama you." "Congratulations." Tak tercakap Kak Ji macam, Kak Ji nak tanya, "Apa yang you tengok I boleh confirm dia I ni boleh jadi stewardess, pramugari." "Okay, thank you sir." Keluar. Macam nak cubit pipi pun macam rasa tak berasa. Dia kawan Kak Ji kata, "Kenapa kau? Kita dapat awak jadi stewardess." "Ya Allah, Alhamdulillah." Lepas tu kawan Kak Ji 2 orang pun dipanggil. Semualah, "Oh, kita dapat." Wah, seronok. So, bila cousin Kak Ji tak dapat, kita orang question balik rumah. Balik rumah, rupanya masa tu dia dah bertunang. Jadi tunang dia tak kasih. Kodah ni lah. Kodah. Soalan yang tak jawab tu soalan apa Kak Ji? Tak tahu Kak Ji. Sampai sekarang tak tahu. Tapi Kak Ji fikir itulah rezeki ya. Kadang-kadang mungkin rezeki dia di situ, rezeki Kak Ji di sini. Tapi rezeki Kak Ji rupanya. So Kak Ji pun berkhidmat lah selama 2 tahun setengah. Kak Ji in between pun kan sebelum tu Kak Ji menyanyi dengan polis. So lepas tu bila Kak Ji dah fly tu Kak Ji dah tak menyanyi lah. Okay. So, bila jumpa Aziz Bakar tu baru on air masa bawa search pergi Singapura, dia tanya, "Ziana, how are you? I still want to sing." "Yeah, I love singing. Come to the office." Tu sign nyanyi. Cuma bapak Kak Ji semua tanya Cik Aziz Bakar satu je. Dia kata, Cik Aziz nampak apa kat anak saya? Suara pun tak adalah sedap sangat. Anak saya ni hitam, tak cantik. Orang penyanyi ni kena cantik. Anak saya hitam, Cik Aziz, tak cantik anak saya ni," kata dia. So kita pun tak apalah kalau abah kata boleh, tak boleh arwah abah kan. Dia kata tak apa. Cik Aziz kata, Tuk meletup. Kak Ji pun tak sangka. Lagu pertama? Mada Bella. Oh, Mada Bella. 1 kan? Itu solo album. Tapi dengan Polis Ku Ibarat Lilin tu adalah lagu dia. Okay. Satu lagu. Jadi Kak Ji tak pernah jadi stewardess, tak pernah mimpi jadi stewardess. Jadi penyanyi pun tak pernah mimpi. Jadi penyanyi pun tak pernah mimpi jadi penyanyi. Pelakon Lagilah tak pernah mimpi. semua tak pernah mimpi. Semua Kak Ji tapau. Kak Ji macam kadang-kadang Kak Ji bila kita sudah duduk dah lama, "Ya Allah, tik tau. Ya Allah, aku dapat kerja ni, Allah bagi. Ya Allah, aku baca Allah." Ya, Allah yang bagi dia. Cakap syukur Alhamdulillah, ya Allah. Dia selalu tak tolak. Kak Ji ni kadang-kadang ada, kita ni kadang-kadang mengharap sesuatu, pekerjaan ke apa, kita terlalu mengharap, bila kita tak dapat kita kecewa. Betul tak? Betul. So Kak Ji belajar daripada umur Kak Ji stewardess tu, Kak Ji dah belajar. Di mana Kak Ji cakap kan, jangan terlalu mengharap, terlalu meninggi mengharap, sebab kita takut bila kita tak dapat kita jatuh, kita akan jadi stres. So belajar untuk balance. Ada, kalau dapat, maksud dia kau pukat hari itu rezeki kau. Sekira pukat kau hari itu tiada, bukanlah rezeki kau. Jadi kadang-kadang Kak Ji selalu cakap, Allah saja yang menentukan sama ada hari itu rezeki kau atau tidak. Jadi jangan terlalu, sebab Allah yang pegang segala-galanya. Dia akan bagi kena pada masa dan ketikanya. So Kak Ji sentiasa sehingga ke hari ini Kak Ji selalu cakap, okey, ada, tiada pun tak mengapa. Jadi kita tak ada terlalu, Kak Ji tidak mahu menjadi orang yang terlalu mengharap dalam berbagai hal. Kita takut kita akan frust nanti. So hidup dengan, hidup tenang, balance. Kak Ji, Tengah. Ya? Masa Kak Ji jadi stewardess tu kan, yalah zaman tu glamour lah kan jadi stewardess kan. Tarik beg, baju kebayanya kan, Malaysia Airlines, semua orang pandang kan. Best. Gaji pun ribu-ribu. Ya. Bila detik yang Kak Ji rasa macam that's it, saya dah tak nak jadi stewardess dah, I nak jadi penyanyi, this is my destiny. Okay. Ini tak ada saya. Sebelum Kak Ji di stewardess pun Kak Ji dah dapat sign kontrak dengan Raymond Usman Production, tapi Kak Ji waited for 2 years, nothing. Okay. So Kak Ji kena kerja. Sebab ketika itu bapak gaji 800. Berapa sangatlah, anak 5. Anak 5. So Kak Ji ni, Kak Ji sentiasa berfikir umur 17 ni, selepas SPM aku kena kerja.
Ya, Kak Ji anak sulung kan? I have to help my parents. Walaupun ketika itu tak tahu kerja apa. Berapa gaji boleh bagi. Tak ada terfikir. Tapi I need to work. I need to help my father, my mother. Tapi yelah, berbagai-bagai kerja macam Kak Ji cakap tu kan. Sehinggalah bila dah dapat offer menyanyi, bila dah menyanyi tu, di mana Kak Ji decide, why Kak Ji decide to quit as a stewardess bila masa promotion. Kita kerja ada roster. Jadi kita tak boleh sewenang-wenangnya report sheet Kak Ji pula jenis yang no cengkelat. Kak Ji tak suka. Kak Ji tak suka menipu. Dalam hidup jangan menipu. Bapak Kak Ji mengajar kau jangan nak menipu. Tak kira benda-benda besar. Takut ni. Takut. Sebab kalau dulu you menipu, you report sheet, tiba-tiba you kat situ, you kena disciplinary apa dia panggil tu, DI tu kan. Kak Ji tak mau. So Kak Ji cakap, ya Allah susah ni, macam mana ni. Kak Ji sebelum ambil keputusan tu, Kak Ji tengok dulu. Kak Ji tanya dulu. Jualan album tu berapa? Bagus. Dan Kak Ji rasa macam, macam mana aku ni nak aku lepaskan yang ini, sayang tak tahu yang sini macam mana. Kan? Orang kata yang yang dikendong berciciran apa yang dikejar tak dapat. Nanti yang dikendong berciciran pula. Takut. Tak tanya juga. Macam mana ni bah? Apa kau rasa nak arwah abah? Apa kau rasa sekarang? Orang suka nyanyi bah. Habis dia ni orang suka juga tapi sakit badan tolak kad. Berat. Tapi orang suka orang dapat pergi melancong bah. Itu pula. Habis kau rasa berat di mana? Kau fikir. Orang suka nyanyi. Bila menyanyi tu you free, suka, you like you fly. Suka. Menghiburkan. You tak paksa diri you, tak paksa. Kerja yang you suka. Saya cakap, okey. Kalau macam tu nak, ambil decision ni, buat betul-betul pesan abah satu je. Menyanyi dengan betul. Niat kena betul. Jaga kehormatan diri, jaga nama baik diri sendiri, jaga nama baik Abah Ahmad. Kaki selalu dekat tanah nak, dia cakap. Kaki selalu feet on the ground kan, kata orang tu. Oh ni Mak Saleh. Kaki kena selalu kat tanah nak, jangan nak mendongak je, kata dia. Ini ingat, Allah bagi pinjam. Allah bagi pinjam. Guna sebaik-baik, jangan buat benda tak baik. Sekali dia ambil, dia tak pulang, dah tak ada lagi. Kau menangis air mata darah pun kata orang Melaka kan. Kau menangis air mata darah pun Allah tak pulang. Ingat? Ingat pesan Abah. Kak Ji pegang sampai sekarang. Sampailah hari ini. Sampai ke hari ini. Begitu juga Kak Ji terapkan kepada anak-anak Kak Ji. Kak Ji kata dalam dunia moden ni kadang-kadang ada perubahan yang kita tak boleh terlalu mengikut zaman bapa kita. Kita kena kelak dengan anak-anak kita. Tapi Kak Ji saya cakap, hati, jaga, bersihkan hati tu. Hati kena jaga elok-elok. Kedua, yang bisa semayang apa nenek betul. Kak Ji kata nama jaga, nama sendiri jaga, nama ibu bapa jaga. Ketiga, nama tok nenek kena jaga. Kenapa? Tahu mah tok nenek orang banyak hormat. Maksudnya orang Melaka ni dia punya Keluarga dia, kekeluargaan dia punya nasihat dia tu lain macam. Dia sangat menjaga wanita, kehormatan perempuan. Dia menjaga tata susila, kehormatan tu sangat tinggi lah. Ya, selama kita sembang dengan Kak Ji, banyak betul nasihat daripada mak Kak Ji, ayah Kak Ji. Itu idol Kak Ji, mak bapak Kak Ji tu idola Kak Ji tu. Kak Ji pun baik ya, anak yang baik dengar nasihat ya. Idola kehidupan kami adik-beradik. Okey. Tapi Kak Ji bergelar Voice of Asia di Kazakhstan. 1995, yang pertama masuk Malaysia Africa. Yang pertama. Ya, betul. Alhamdulillah Kak Ji. Orang lain tak pernah menang lagi Kak Ji yang pertama. Kak Ji tak terfikir bodek. Lagu apa yang Kak Ji nyanyi lepas tu? Anggapanmu. Anggapanmu. Berapa lagu Kak Ji? Kak Ji nyanyi 2 lagu ke 3 lagu dah. Kak Ji pun dah lupa dah. Anggapanmu Mada Bella apa lagi dah Kak Ji tak ingat. Tu. Barulah yang baru-baru ni. Ya. Ani Suraya, Siti Nurhaliza, Kak Ji membuka tu. Yang mula-mula pecah telur di Voice of Asia tu. Mula-mula. Kak Ji dapat daripada owner apa ni majalah Pesta Puan Fauzia, late Puan Fauzia. Dia dengan Kak Ji baik.
Dia panggil Kak Ji, labu. Labu. Kau nak ikut labi tak? Dia kata. Padahal dia tu orang pandang tinggi tau, dia editor tau, tapi dia sangat baik. Kau nak ikut tak? Dia cakap. Gimana Kazakhstan nyanyi? Takutlah. Apa nak takut? Dia kata. Kata labi ada kontak. Jom ikut. Dia kata. Dia kata, kita nak bawa seorang. Dia kata. Nak bawa siapa? Kita bawa Arab. Okey. Sebab dia dah pernah pergi sana dari dia tahu. Dia orang sana, Mongolian, suara dia macam pecah. Boleh pecah. Dia punya suara menyanyi tu boleh pecah gunung tau. Dia punya tinggi dia orang tu. Bukan pecah kaca. Tak ada Pecah gunung. Suara ke apa korang ni? Kita orang pergi masa tu kan. So pergilah. Pergi dengan berbekal, tiada bekalan duit. Ke? Waktu tu 94-95 kan? Ya. Kita baru. Jadi kita macam, yelah kita tak, adalah duit tu tapi tak adalah nak bawa sampai 10,000 tu, tak ada lah. Kita baru kan. Jadi macam, ya Allah, mesti ingat lagi Kak Ji. Nak minta advance lah daripada recording company. Dia orang kata tak ada. Kalau ada nanti kita potong royalty. Sedihnya. First time nak wakil Malaysia. Kan. Tu cakap dengan Ramlah. Mereka kata, Ramlah, tak ada je, dia orang tak bagi. Tak ada. Habis kau ada duit? Ada lah. 2,000 apa yang dapat beli? Yelah, Kazakhstan. Berapa tiket flight waktu tu ya Kak Ji? Masa tu tiket flight, kita tak tahulah semua tu Kak Fauzia, Kak Fauzia. Kan? Lepas tu, pergilah. Nak minta abah apalah sama orang tu, tak ada duit dulu kan. Jadi Kak Ji bawa 2,000 je. Duit pocket money Kak Ji sendiri tau. Tak ada siapa pun tolong masa tu. Ramlah pun kata, Ramlah masa tu dia dah top, dia banyak lah duit. Kan? Lepas tu, pergi apa semua. Kita pula dulu PR, kau jangan lupa. Utusan Malaysia ada 20 orang. Kau belilah pen-pen apa. Yang ini berita harian ni. Ni bayar 2,000 ni apa dah. Cakap lah, arwah Kak Ni. Kak Ni, apa Kak Ni nak beli? Saya bawa duit banyak ni je Kak Ni. Habis kita nak beli apa? Tak ada apa kan? Masa tu, saya tak banyak lah saya beli berapa-berapa je. Saya kata, saya tak bawa duit, saya cakap. Kita baru lagi. So, pergi menyanyi masuk hari kedua tu. Kita duduk kira macam tanah rata lah. Kita kena ke Almaty tu, ke gunung tu, kita kena naik ke permukaan yang lebih tinggi. Tetapi lah satu Kak Ji sangat bersyukur dan berterima kasih pada Allah. Kak Ji nampak keindahan yang Allah jadikan negara tu punya macam mana cantik. Kalau lah Kak Ji tak menyanyi, Kak Ji tak pergi Kazakhstan ni. Tak pergi Almaty, tak nampak keindahan Allah bagi. Sedangkan sebelum ni naik kapal terbang pergi negara lain. Kazakhstan tak pergi lagi. Tak pernah pergi. Kak Ji sangat amazed bila kita naik ke Kazakhstan tu. Nak naik ke gunung tu, kita dah nampak air terjun ni. Air terjun puja laju. Tepi-tepi tu pokok peach yang kuning-kuning tu. Macam pokok jambu je jatuh tepi-tepi jalan tu. Kita pula tengok. Orang-orang Kazakhstan dia ada baldi apa dekat tin tu. Petik-petik macam petik buah jambu bawa balik. Kak Ji rasa macam nak cakap driver batu boleh berhenti tak nak petik dulu. Dia punya Kak Ji nampak punya cantik lah sceneries tu. So bila kita naik atas kita menyanyi. Nyanyi round pertama. Round kedua dah lah sejuk kat atas tu. Kita menyanyi macam dalam bukit tau. Macam dalam bukit, akustik dia bagus lah. Malam kedua nak nyanyi. Malam kedua kena kata, hujan lebat tau lepas kita menyanyi tu. Hujan lebat jadi dia dah jadi macam terlalu sejuk. Macam mandi air batu tau. Jadi bila kita turun ke bawah, Kak Ji dah kena migraine yang amat sangat sakit. Sakit macam nak pecah. Sampai cakap, masa tu Ramlah kata, Ji kau macam mana? Sakit je Ramlah. Ramlah kata, aku tak tahu nak buat apa dah Ji. Makan Panadol pun tak jalan. Lala buat apa tau? Duduk kat bathtub tu, buka pipe air. Air panas. Air sejuk. Tak boleh air panas. Kepala dah panas. Jadi tidur macam ni, kepala pipe air mengalir lah ni. Tidur dengan air mengalir dekat atas kepala. Sampai Kak Ji dah rasa terlena, baru Kak Ji tutup, Kak Ji tidur. Kak Ji tidur dalam bathtub. Oh, ramai tak tahu ni. Pingat emas di Kazakhstan hasil tidur dalam bathtub. Rahsianya.
Tidur dalam Sakitnya bathtub. kepala na'udzubillah. Tapi besok dah nak nyanyi malam. Petang dah naik. Dulu make up sendiri ya, baju bawa sendiri ya, rambut spray sendiri ya, tak ada siapa tolong tau. One man show. Oh. One man show tau. Lepas tu pergi, Ramlah kata kau boleh ke Ji? Tak apalah Ramlah. Allah kata rezeki kita kat sini lah. Kita buat terbaik kita boleh. Nyanyi. Alhamdulillah Allah Maha Kaya, Allah tu tolong kan. Alhamdulillah Kak Ji lepas nyanyi semua okey. Duduk tiba-tiba dia orang announce kan Kak Ji macam dah betul. Menang lah. Menang? Oh okey. Pergi ambil situ. Duduk. Ramlah aku menang. Kau menang Ji. Tak sangka. Gaji. Dapat duit tak gaji menang? Dapat masa tu berapa Dolar ke apa? Dolar. Oh, baloi lah. Dolar. Boleh beli souvenir. Berapa ribu dolar Kak Ji tak ingat. Tak adalah banyak no. Tapi ketika tu 2-3 ribu. Macam tu lah 3 ribu. Balik macam ya Allah. Rezeki Allah. Aku minta 2,000 tak dapat. Aku bawa balik 3 kali ganda Allah bagi. Alhamdulillah. Nampak tak Allah kan? Maha Kaya Allah. Kak Haji, ada yang bertanya dalam live ni ya. Waktu dekat Kazakhstan tu ada tak bawa makanan-makanan Melayu? Yes. Lalu orang Melaka ke ada ke? Orang Melaka tanya ni. Orang Melaka tak ada. Yang Kak Ji ingat Kak Ji buat mi Maggi. Wajib. Ramlah. Kalau tak silap dia bawa rendang ke dia bawa sambal tumis. Nak jadikan cerita, kat sana, dia orang punya beras tu, nak kata beras tak beras, macam pulut tak pulut, kita tak kena selera tau. Jadi kita orang, Oh, saya faham macam beras Jepun tu ke gaji? Yang tak macam tahu dia nak macam cakap lah, dia orang punya tu macam, Makanan dia lain. makanan dia bukan Oh. macam makanan kita. Dia Okey. lebih banyak macam nasi, dia orang tu bercampur dengan daging, macam kita tu dengan telan. Betul. Jadi, Betul. Jadi kita orang akan, kalau ada roti ke apa, kita orang akan bawa naik. Kita cecah lah dengan sambal ke dengan rendang tu. Kadang-kadang kita makan Maggi dengan rendang. Ketahulah dua beradik ni. Air pula jus tu orang memang jus freshly squeezed kan. So kita makan tu lah. Itu yang kita orang bawa daripada Malaysia. Lain tak ada. Sebab kita fikir kita nak pergi kerja. Kan? Nak bertanding. So masa tu pun preparation kita dah macam-macam. Jadi kita tak terfikir nak bawa apa. Dulu-dulu mana ada yang segera-segera now kan. Yang ada mi Maggi je. Ya. Tapi lah kita menang. Alhamdulillah kita balik di airport yang paling kelakar ni di airport. Saya, Kak Ji dengan Kak Ramlah kau keluar. Kalau dengar kecoh-kecoh tau dekat gate tepi tu kan. Ramlah kata, ramainya orang. Ji, apa tu lah? Jom kita tengok. Macam orang-orang company kita rakaman. sambut Kak Ji pulang. Reporter ramai tau masa tu. Yelah. Sebab dah menang. Cakap, kau biar betul lah. Ya, cukup tengok Ji. Tengoklah. Betul-betul macam cerita, betul-betul macam kelakar. Boleh tengok. Yolah lah. Kita nampak orang ni. Siap ada spanduk Kak Ji. Ya. Ya, Kak Ji ingat lagi. Lepas tu kan, lah kita nak keluar macam ni lah. Kita nak tergelak. Aku pun nak tergelak. Okay, kita relax dulu dia kata. Ni nak tergelak sebab apa? Minta duit tak dapat. Pergi 2 orang. Pergi 2 orang, tiba-tiba balik ramai. Siap ada ramai spanduk semua. ni. Spanduk. Itu macam, lah kita pergi tak ada spanduk, tak ada siapa hantar kita. Balik banyak pula ada spanduk. Ni melawati negara. Gelak tau masa tu. Itulah dunia kan. Tapi tak apalah. It's okay. I've done my job. Yeah. Cik, jalan, cik. Dan tu juga buat PC kat situ. Kita akak ngarap dengan Kak Ramlah kau nak gelak ada, nak ketak, macam-macam ada tau. Macam, okay. Ni. Tapi Alhamdulillah bermaksudnya, kita ni orang Malaysia ni, bila kita kat luar dia recognize, kita balik bawa kita nampak besar. Itu kita. Faham? Itu kita. Tapi itulah kita. Kak Ji, masa awal kerja Kak Ji kan, apa momen yang buat Kak Ji sedar, aku ni nama besar, macam hidup Kak Ji ni macam dah lain. Dah tak boleh pergi ke mana-mana seorang, kena ada bodyguard. Oh, tak ada. Oh, tak ada? Sampai sekarang Kak Ji boleh pergi sendiri. Tanyalah makeup artist Kak Ji. Tanyalah adik Kak Ji. Kena marah ada. Okey. Kalau bapak akak ada, arwah abah marah. Kau berani kau pergi seorang Kata, kenapa pula? Kau kerja kau macam mana? Yelah kerja lah. Sebab Kak Ji, cuma kalau Kak Ji rasa Kak Ji perasan Kak Ji different di mana lagu Kak Ji tu berkembang di sana sini. Dan orang menyanyi dan meminati lagu Kak Ji. Itu baru Kak Ji rasa, oh okey aku penyanyi. Selebihnya, Kak Ji anggap menyanyi itu adalah pekerjaan Kak Ji.
Sama seperti orang jadi cikgu, jadi lawyer, you know. Cuma nama kerja je lain. Jadi Kak Ji rasa Kak Ji masa Kak Ji kerja dekat hotel, stewardess, masih Kak Ji yang sama? Kak Ji still macam ni. Inilah Kak Ji. Tak berubah? Syukur Alhamdulillah Kak Ji selalu minta pada Ya Allah, aku jaga hati aku Ya Allah. Jangan jadikan aku besar kepala Ya Allah. Aku takut Ya Allah. Sebab Kak Ji, otak Kak Ji kerja. Tapi mesti ada sikit-sikit perbezaan tu. Dulu kan kita pergi makan atau pergi mall, tak ada orang kisah, tak ada orang hirau. Itu memang. Kan? Itu memang. Itu you rasa. Ya, kan tiba-tiba semua nak datang ambil gambar. Ya, itu betul. Itu di situ. Okey, macam ni lah Kak Ji cakap. Bila Kak Ji sarung baju, Kak Ji perform, Kak Ji Ziana Zain. Okey. Bila Kak Ji tiada perform, Kak Ji Siti Roziana Zain, Kak Ji lah Oji, Kak Ji lah Siti. Itu Kak Ji. Okey. Itu Kak Ji rasa diri Kak Ji. Sebab Kak Ji tak reti nak bawa crown tu. Kak Ji tak reti. Kak Ji lemas. Sebab crown tu hanya Kak Ji guna on stage sebagai penyanyi. Sekarang ni memang Kak Ji jadi, Kak Ji dijemput untuk ni pun sebab Kak Ji nama Kak Ji Ziana Zain. Tapi Kak Ji bercakap ni, Kak Ji rasa Kak Ji Siti Roziana Zain. Ziana Zain, diva negara ya. Begitu rendah diri. Sebab tu Kak Ji sampai sekarang. Sebab I think maybe because, okay, one, my father and my mother selalu ingat. Selalu ingat. Ingat nak, jangan lupa diri, jangan lupa diri. So benda tu dah diterapkan daripada kecil oleh ibu bapa. Jadi dia mak tu dia kalau cakap, ingat nak, selai bulu rumah ni Allah punya. Allah tarik satu apa pun tak ada. Punya dia takut sampailah sekarang. Walaupun sudah 58 tahun, masih ingat lagi pesanan ibu bapa. Takut. Dan Kak Ji rasa diri Kak Ji. Macam Kak Ji kata, itu kerja. Itu kerja. Menyanyi, berlakon, itu kerja. Ini Kak Ji. Anak-anak Kak Ji kerap ke Kak Ji bawa balik ke Melaka? Ada masa, Jumpa. kalau raya, bawa balik. Kalau ada occasion kahwin, bawa balik. Kalau tak ada, tak ada. Sekarang mak saudara tinggal seorang je belah Abah. Cik Lela. Itu je lah. 84-85 tahun kan? Belah mak, adik dia yang bongsu tinggal satu. Kat Taman Cheng tu. Satu lagi dekat Nilai. Dah tak ada siapa. Nak balik pun dah, cousin-cousin pun dah ada yang duduk. Dah tak duduk sangat dekat Kampung Sempang tu. Ada yang duduk kat Cheng, ada yang duduk kat Durian Tunggal. Dah banyak, dah scattered. Kawan baik Kak Ji dalam kalangan artis? Kak Ji tak ada body sangat. Tapi ada. yang Kak Ji selesa, seperti Ramla Ram, Fauzal Latif, siapa lagi? Yang seangkatan dengan Kak Ji lah, yang Kak Ji selesa untuk bercakap. Kalau yang baru-baru ni, adalah adik-adik kita bawa-bawa pengat. Tapi kita lebih bercerita tentang kerja. Tadi Kak Ji tadi kita cakap Anwar Zain lebih dulu. Ya. Lepas tu Kak Ji. Ya. Maksudnya darah daging, dalam darah itu ada darah seni. Ya. Dan yang terbaru keluarga Kak Ji juga adalah Ernie Zakri. Ya, Ya. betul. Jadi daripada mana bakat menyanyi, memuzik ini lahir ni? Ramai orang nak tahu macam ada artis daripada mak dia. Daripada mana? Sebab mak ayah Kak Ji adakah menyanyi juga atau nenek dulu ke? Macam mana? Okay. Of course lah my father lah. Dia memang menyanyi. But my father dapat pun daripada arwah nenek. Okay. Kita orang ni, okay. Arwah nenek ni, bapa dia Abdul Ghafur. Abdul Ghafur ni dia daripada India Agra. Dia meniaga daripada Singapura sampailah ke Melaka. Dia ada berapa belas adik-beradik. Ini Abah cerita. Jadi dalam berapa belas adik-beradik ni, dia adalah anak lelaki seorang yang tidak dihantar ke sekolah British. Dia dihantar ke sekolah Urdu. Bahasa Urdu. Pakistan. Bahasa Urdu, Pakistan. Jadi, dia merajuk dengan bapa dia. My great grandfather, dia kata, dia question, kenapa Abah hantar abang-abang semua British punya ni, kenapa dia? Dia school. Dia kata, rupanya bapa dia, sebenarnya bapa dia nak salah seorang anak dia akan jaga harta-harta kat situ. Tapi dia tak faham. Dia sudah lari. Macam mana kita tengok cerita Hindustan dulu-dulu, naik kapal lari, merantau. Itulah my great grandfather. Sehinggalah dia stranded di Merlimau, Melaka.
Oh, Bila dia begitu. sampai di tu I cakap cerita keluarga memang best. Jadi bila dia dah sampai di Limau Melaka, dia berkawan dengan orang kampung Sempang tu lah. Sehinggalah dapat nenek. Dia 2 beradik je. Hajah Loya, Haji Putih, Nek Utih. Nek Utih ni dia punya cantik macam Hindustan tu. Yelah, Pakistan kan? India. India. Dia bahagian Agra ni, bahagian mana tengah ke atas Kak Ji tak tahu. Tapi dia jenis yang cantik, yang putih cantik. Cantik Kak Ji, cantik betul. Lepas tu dia Orang sana. 2 beradik tau. Atuk ni kahwin berapa? 2 kot. Dia ni adik 2 beradik putih. Hidung mancung, mata dia kelabu-kelabu. Bibir dia pink sampai ke tua, cantik. Rambut hitam Jadi nenek Kak Ji ni pula betul-betul siap ada mole tu macam ada nanda kat sini. Tak cantik tapi badan cantik, tinggi orang dia. Dan dia ni, our great grandfather Ghafur ni, dia daripada sana dia bawa tabla. Main tabla, music. Main tabla accordion. Nenek Kak Ji boleh main tabla. Tabla yang mana yang Yang ni? Yang ini? Ada kan satu lagi tradisional tu. Apa benda tak nama dia tak. Sudah boleh main tabla, dia boleh main accordion. Pak Kak Ji cakap, "Nek kau boleh main nak?" Dia cakap, "Oh, jadi Kak Ji, nenek Kak Ji ni dia merupakan dia mengaji tu sedap. Dan dia dan suami dia our grandfather ni memang ajar mengaji. Dan abah selalu cerita, "Nek kau ni dulu selalu menang mengaji nak." Suara dia memang sedap. Jadi turunlah. Suara turun ke bapak Kak Ji, muzik nenek Kak Ji pun turun ke abah. Abah turun ke Abah Noah dan Kak Ji. Sehinggalah ke keturunan tu. Jadi kita memang ada roots kita daripada nenek kita. Memang darah Bakat. seni tu. Darah seni tu. Berketurunan daripada satu berketurunan. ya. Cuma kita tak tahu yang sebelah dekat Agra tu, kita tak tahu dia orang tu macam mana. Cuma yang kita tahu dia orang ni ada kebun lada hitam dengan cengkeh. Dan abah cerita, dia kata nek kau cerita, dia kata bapak dia kata dekat Agra tu rumah tu macam istana 13 bilik. Besar. Macam kita tengok cerita Devdas yang tiga. Macam tu lah. Oh. Dia kata setiap anak ada bilik dia cakap. Ya. Dia kata kau kira kita punya keturunan kat sana memang kaya, kita pegang tu. Tapi disebabkan dah terputus, di mana bila our great grandfather meninggal, tinggal nenek dia berurusan, nenek boleh baca Urdu, boleh tulis Urdu. Jadi segala surat menyurat daripada India tu nenek Kak Ji simpan bawah katil. Banyak dia, sebab keluarga sana masih bertanyakan keluarga di sini. Betul. Bila nenek Kak Ji meninggal, surat-surat tu semua ke mana kita tak tahu. Abah rasa kesal lah. Abah katakan, sayang, kau tak boleh cari kita punya keluarga. Sampai sekarang dah hilang. Kira kita orang ni, kalau ikut daripada atuk, 1, nenek 2, kita ni yang ketiga lah. Waris ketiga. Patutlah adik-beradik Kak Ji pun elok. Ada keturunan daripada belah sana mix, tu. ada Kan mix kan. Okey Zaza. Banyak-banyak lagu Zain Azin, apa lagu yang paling Zaza suka? Puncak Kasih. Lagu wajib karaoke. Puncak Kasih. Saya suka lagu Kalau Mencari Teman. Kisah duka ulang berulang. Kak Ji banyak suka lagu apa? Yang lagu Kak Ji paling suka? Ya Allah, susah nak cakap lah. Apa yang semua Kak Ji nyanyi selalu tu lah Kak Ji suka. Okeylah, walaupun kadang-kadang Kak Ji cakap, ya Allah, Saksib Mada Bella. Tapi itu sedap juga lagu tu. Agapanmu, Puncak Kasih. Ni, Subhanallah. Menadah Gerimis. Berpisah jua. Berbesar jua pun sedih. Kan, berbesar jua. Terkenang jua. Apa lagi? Syurga di hati kita. Kak Ji ni tu, Kak Ji cakap, Kak Ji sangat bernasib baik. Sebab Kak Ji ketika itu zaman 90-an merupakan zaman setiap komposer tu sentuhan dia adalah emas. Yes. Ya. Semua sentuhan emas tu dapat pada Kak Ji. Alhamdulillah. Sedap lagu Kak Ji ya. Sampai sekarang masih relevan. Ya. Dia evergreen. Ya. Kak Ji cakap, ya Allah Tuhanku, Kak Ji sangat-sangat bernasib baik. Apa decision yang Kak Ji dah buat untuk jadi penyanyi tu, Allah mudahkan. Dan Allah beri pula Kak Ji komposer yang baik-baik Kak Ji dapat.
lirisis yang baik-baik Kak Ji dapat. Dan Kak Ji sangat bersyukur sebab Kak Ji dapat banyak lagu hits. Siapa sangka? Kak Ji tak sangka bila kira berpuluh juga lagu hits ni. Ya. Bila kira balik, ya Allah Tuhanku. Ya. Kak Ji tak sangka. Ya. Itu Saya Kak Ji yang tak bukan sangka. hidup zaman Kak Ji, saya lahir kemudian sikit pun saya dengar lagu Kak Ji. Kak Ji macam, ya Allah Tuhanku. Kak Ji bernasib baik, Kak Ji lahir sebagai penyanyi di era itu. Di mana setiap lagu yang diberikan, tak kira lah bukan saja Kak Ji, penyanyi lain pun akan dapat lagu tu hits. Itulah. Kerana ketika itu, zaman itu, komposer-komposer dia sangat hebat sebab melodi dia orang sangat bagus. Dan lirik dia orang sangat bagus. Kalau compared now, it's like touch and go. Itu mungkin disebabkan dah zaman Betul? Kenapa lagu-lagu sekarang sentuhan dia macam terlalu simple, tak ada opening, tak ada dia punya chorus. Dia macam hanya ambil part chorus sikit-sikit je. Ataupun kau rasa ada macam 3-4 line dia ulang banyak kali. Dulu lagunya Satu macam cerita. ada, betul Kak Ci. Dalam air tenang harus menyusul damai, sekali embun yang menitis memecah. dulu Di kan lain. mana percikannya kan sangat puitis Ya, sangat puitis, ada jiwa. Ada jiwa. That's what Kak Ji kata. Beza dengan lagu sekarang. Ini mengikut Lagu saya perubahan sekarang zaman. Ketipak-ketipung sayang lagu raya. Lagu raya pun dah lain dah sangat. Dia mengikut generasi. Dia mengikut generasi. That's why kita, halua telinga kita yang lahir zaman-zaman tu, bila kita ni kita tak boleh terima. Tapi budak-budak baru boleh terima. Ya. Dan sekarang Kak Ji faham, barulah Kak Ji faham dan understand. Di mana bila Kak Ji buka lagu-lagu Kak Ji atau lagu yang moden sikit daripada Kak Ji, depan mak bapak Kak Ji, apa ke lagu kau orang menyanyi ni? Tak ada jiwa. Apalah, okeylah ni bah. Bila dah tak ada, barulah kita faham. Oh, patutlah. Sudah tidak kena dengan jiwa kita sebab kita bukan berada di era itu. Zaman dia lain. Zaman dia. Ya. Cuma advantage dia dahulu, komposer dulu, melodi dia very strong. Jalan cerita lirik dia very strong. Itu yang sekarang ni yang kita susah nak nampak. Sentuhan tu pada komposer-komposer baru. Dan sekarang ni lagu lebih kepada 3 minit lebih saja. Dulu 5 minit. Ya. Dulu rasa macam Cerita kan. nak bercinta, kita penyanyi ni bercinta nak ngulang balik ni tau. Ya, dia macam daripada kenal bercinta putus pula Putus, ada orang naik pula lain. lagi. Sambung. Boleh. Sekarang tak ada, 3 minit lebih sudah. Ya, ulang chorus yang sama. 3 Itulah minit. trend. Kita ni sebagai penyanyi kita kena ikut jugalah. Cuma Kak Ji ni pula akan tengok jalan cerita lagu dia. Okey, melodi dia, kalau melodi dia strong walaupun dia 3 minit lebih Kak Ji ambil. Kalau melodi dia tak ada jalan, melodi dia tak strong, jalan cerita pun tak strong, just because Kak Ji nak kena rakam, Kak Ji takkan rakam. Kak Ji sudah dilatih mendengar lirik dan melodi itu kena satu. Betul. Dia nak tahu lagu tu sedap tak sedap. Bila melodi dengan lirik you baca tu, dia jadi satu dalam badan you. Dia boleh rasa dia punya energi tu. Ya Allah, sedapnya. Sedaplah. Sekali dengar dia punya verse pertama, dengan bila you menyanyi dengan lirik dia kena, dia touch kan, lagu ni memang sedap. Akan hit. Kak Cik, satu soalan bonus. Lirik lagu Putus Terpaksa. Lagu wajib karaoke juga ni. Saya dengan kawan kalau karaoke kita akan debatkan apa maksud liriknya. Sesuatu yang terlarang menjadi teman hidupmu selain aku. Apa yang terlarang tu Kak Ji? Okey. Di kefahaman Kak Ji dan juga Abang Syari adalah benda terlarang tu adalah dadah. Kan? Sesuatu yang terlarang menjadi teman hidup selain aku. Macam teori yang keluar. Tengok tu Kak Ji kata. Itu jawapannya. Zaman dulu dia punya sindiran lagu itu sangat puitis. Ya, betul. Kan dia nak kaitkan dengan dadah itu, tapi penulisan dia sangat cantik. Yes, cantik, halus, tak perasan. Sekarang direct. That's why tak ada jiwa rasa. Betul. Tapi dah peredaran zaman, kena ikut. Berapa kali Kak Ji jadi juara balada untuk kategori AJL? Okey, pertama Puncak Puncak Kasih.
Lepas ucap kasih Kak Ji dapat Mendadah gerimis. Mendadah gerimis. 2021 Mendadah gerimis. 2. Kak Ji ni sebenarnya boleh kata kalau dulu tahun 90-an tiap minggu muka Kak Ji kalau ada lagu. Tiap minggu pencalonan. Pernah ada 1 tahun pencalonan Kak Ji 4 lagu. Balada. Sedangkan ketika itu pencalonan untuk lagu balada hanyalah 10 lagu. Oh. 4 Kalau Kak Ji. kalau Kak Ji 4, Orang lain yang lain Ratu Balada. Kak Ji pula ya Allah. Ratu Balada. Ratu Balada. Ya. Kak Ji pula anugerah apa? Vokal terbaik dalam album tu dah berapa? Lebih daripada 5 AIM. Dan anugerah bintang popular. Kopi. Yang pelakon popular pun Kak Ji menang. Ya. Pelakon pembantu terbaik pun Kak Ji menang. Filem pun Kak Ji menang, radio pun Kak Ji menang. Ya. 95 Kak Ji. Last tu Kak Ji. Maria Mariana ke Sembilu tu Kak Ji yang pelakon pembantu terbaik tu? Kak Ji pun tak ingat lah. Banyak. Itu semua yang tak disangka-sangka. Kak Ji tak sangka. Kak Ji semua tak sangka. Sebab itu Kak Ji kata. Otak Kak Ji kerja. Kak Ji tak buru fame. Kak Ji tak buru fame. Kak Ji tidak memburu sesuatu yang besar untuk Kak Ji. Yang some people they aim to have it. Yelah, tapi kalau ikut pencapaian ni, anak Malaysia pertama Voice of Asia dapat emas. Juara balada AGL, anugerah bintang popular, pelakon terbaik, pelakon wanita terbaik, banyak pencapaian ini. Saya rasa mungkin ada rezeki untuk Kak Ji sebenarnya diberikan satu anugerah gelaran Datuk sebenarnya daripada Melaka, sebab anak Melaka harus diangkat. Kita melihat ini satu pencapaian luar biasa yang Betul, setuju. anak Melaka perlu buka mata bahawa ini satu pencapaian luar biasa. Yelah kan Kak Ji bertahun-tahun lamanya orang bercakap. Patut Kak Ji dah dapat. Kak Ji kata kita ni bekerja, apa pun kita buat bukan untuk mendapat sesuatu. Apa yang kita boleh contribute untuk masyarakat. Bukan aku buat ni, aku kena dapat ni. Aku ada target kalau aku buat ni dalam masa tahun aku akan dapat ni. Aku target. Tak ada. Kak Ji kata bukan. Itu salah. Kamu salah. Kak Ji selalu cakap dengan fans Kak Ji. Kak Ji kerja pertama minat. Kedua rice bowl. Ketiga bagi Kak Ji menyanyi di satu tanggungjawab yang besar. Bila you duduk dengan peminat you tanya, kenapa you minat lagu Kak Ji? Kenapa kau suka dengarkan lagu Kak Ji? Dia orang akan bercakap, Kak Ji, lagu Kak Ji heal kita orang. In what way? Kak Ji menyanyi dari hati. Yang orang tak tahu. Kak Ji tanya, in what way? Kak Ji, bila kita stres, kita dengar lagu Kak Ji. Tak ke lagu Kak Ji ni stres? Macam mana kau tak stres ke? Kau dah stres dengar lagu Kak Ji yang stres, lagi Lagu dah patah stres. hati. Tapi kita dengar kita heal. So Kak Ji kata, what is the magic Ya. yang membuatkan kau orang jadi? Kak Ji, lagu kita dah stres Kak Ji. Bila lagu Kak Ji yang stres tu, motivate kita lagi jadi lagi bagus. Supaya kita tak jadi lagu macam Kak Ji yang stres ni. Jadi lagu Kak Ji yang stres ni bagi kita, aku lawan. Dia cakap, macam tu. Kak Ji kan, Kak Ji sampai begitu sekali dia nak memahamkan tugas Kak Ji ni. Jadinya Kak Ji ni ada tugasan sebenarnya pada mereka masyarakat rupanya. Pertama, kedua, diorang kata setiap pagi kalau kita buka lagu Kak Ji, kita yang daripada UiTM ke college ke sekolah dengar lagu Kak Ji, kita lah bersemangat Kak Ji. Oh ya ke? Tak ke lagu Kak Ji ni lagu sedih? Tak Kak Ji. Kita terus jadi fresh Kak Ji. Kita pergi sekolah. Motivate. Motivator lah rupanya Kak Ji ni. Kita tengah happy pun dengar lagu Kak Ji. Macam gaduh dengan boyfriend ke? Tak. Okey je. Itu yang Kak Ji pelik. Jadi hanya dia orang sajalah yang memahami. Kan? So kadang happy je. Kak Ji tak, ya Allah Tuhanku. Kak Ji cakap, rupanya kerja aku ni besar juga ya. Kadang-kadang bila kita tengok Kak Ji selalu cakap macam Kak Ji, kerja Kak Ji ni membawa Kak Ji ke ceruk-ceruk yang Kak Ji tak tahu. Sampai ke Sabah Sarawak, sampai Kak Ji boleh naik bot kecil, sampai Kak Ji boleh naik helikopter yang macam apa tu? Macam dragonfly tu yang kau boleh nampak kalau anytime kalau boleh jatuh kat Sungai Sarawak tu pun boleh. Sampai pernah Kak Ji pergi show malam, kita pergi ke dia panggil
dia panggil apalah satu tempat tu kita kena naik boat. Naik boat dia ada satu tempat tu nak ke tempat menyanyi tu. Berhenti boat tu kau nampak dekat keliling boat tu mata merah kecil kecuk. Apa tu? Buaya ke? Buaya. Ya Allah. Zian dan Zain Kak Cik terpaksa takutnya. merendah sungai ada buaya di Sarawak ni untuk jumpa peminat. Bukan 5 ekor kat 10 ekor. Bujang senang. Bujang tak senang ni. Tak senang. Jadi Kak Ji melihat, ya Allah, aku baca YB punya kerja aku ni ya. Adik-beradik YB. Kak Ji. YB. Bawah sikit Ya Allah, daripada YB. takutnya. Betul tak? Tu Kak Ji kata. Kak Ji rasa macam kerja Kak Ji ni kerja YB. Ya. Kak Ji pergi melawat kawasan. Melawat kawasan dan menghiburkan dan memberi ceramah. Begitu dari sekali, segi ya. apa? Kadang-kadang Kak Ji bercerita pasal lagu, Kak Ji cerita pasal nasihat dari moral. Yalah. Jadi tu Kak Ji kata, YB kecil Kak Ji ni. Ya. Jadi tu Kak Ji kata kita ni menyanyi tu sebab pemahaman kita tu kena faham, kena penting. Menyanyi ni bukan sekadar suka-suka. Tanggungjawab besar. Ya. Tanggungjawab besar. Kadang-kadang kita ini, kita present kita dekat peminat kita atau masyarakat tu kadang-kadang menyatukan dia orang. Di mana bila dia dengar kita datang, seluruh pelosok datang berkumpul. Tak ke macam berkempen juga. Tinggal lagi kempen Kak Ji nyanyi. Ya. Tapi menyatukan. Sebab di Melaka pun Kak Ji pernah datang untuk pesta air di Melaka. Pesta air lah, apa lagi lah Kak Ji. Jadi Kak Ji rasa macam, ya Allah besar tu tanggungjawab Kak Ji. Kerja Kak Ji ni membawa Kak Ji berjumpa dengan peminat yang Kak Ji tak pernah sangka akan sampai ke ceruk itu. Dan Kak Ji berjaya mengumpulkan peminat-peminat daripada kampung sebelah untuk berada dalam satu kawasan berjumpa dengan Kak Ji. Tengok, tak macam YB ke? Bersatu ya itulah semua. YB. YB penyanyi nama dia. Ya, bersatu. Nak jumpa Zian dan Zain. Masa tu baru Betul. nampak. Ada yang kadang bila dah berjumpa dia orang cakap, kita nampak ni dia orang bercerita. Kalau tak datang tak jumpa kamu ni sebelah ni saudara sebelah tu. Nampak tak? Berkumpul dia orang. Jadi Kak Ji menghalusi kerja Kak Ji. Kak Ji bukan suka-suka dia tak. Buat Kak Ji selalu cakap. Jadi penyanyi ni, faham tak penyanyi ni apa kerja dia? Menyanyi ni kerja. Ya. Selain menghiburkan orang dan kita suka kerja kita, kita ada satu tugas lagi. Ya. Inilah kita mengambil kesempatan bila kita berjumpa dengan orang ramai, bila kita ada isu, kita boleh bercerita sambil-sambil menyanyi, kita menasihat. Betul? Dapat ilmu kita bagi ke orang. Kena pandai guna nama kita, tempat kita berada. Ya, pengaruh Kak Ji. Pengaruh kita. Zian dan Zain. Gunakan kesempatan tu. Kalau Kak Ji balik Melaka, apa perubahan sekarang yang Kak Ji dah nampak? Okeylah. Kalau kampung kalau kampung Kak Ji banyak dah tak ada. Okeylah, tak apa. Orang lah. Tapi kalau kita pergi Melaka, ya Allah ya Tuhanku, pesatnya Melaka ni. Dah lah one way kan. Kalau Jumaat, Sabtu Ahad kau jangan masuk dek. Kalau kau nak balik kampung, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Jam. Dia punya jam. Melaka Jumaat, pula. Sabtu, Ahad tu jam. Melaka pula dah roll traffic light. Yang daripada Johor turun, dia daripada Singapura turun, okey? Dan dia ada tempat-tempat yang kita tak boleh bawa kenderaan, you kena jalan kaki. Ya. Kan? Tetapi yang paling Kak Ji suka adalah Melaka ni satu makanan sampai 3-4 pagi ada. Kau nak makan apa? Daging tetel, daging tetel pokok besar. Daging tetel sebelah sini. Kau nak makan ni ada ni, nasi lemak sebelah sini lah, itu variety semua ada, ikan bakar, name it. Kak Ji, asam pedas atau cendol gula Melaka? Asam pedas daging tetel lah. Asam pedas. Favorite Kak Ji, favorite Zian Itu dan Zain. favorite Kak Ji. Itu favorite Kak Di Ji. mana? Favorite Kak Ji, Kak Ji suka dekat dia tu lah pokok mangga tu lah. Pokok besar. Semabuk ke? Semabuk ke mana? Semabuk Pokok besar tu, dia ada yang ni pokok besar. Dia ada yang sebelah kanan sana yang ada, dia dekat kedai-kedai tu dia ada. Di sebelah-sebelah je. Dia punya signboard tu merah. Itu tak berapa ramai orang. Itu paling sedap daging tetel. Okey, kita boleh cuba nanti. Itu Kak Ji suka satu lagi, nasi lemak. Apa nama nasi lemak kita pergi tu? Dekat rumah lama tu dia ada kangkung. Dekat traffic light tu Kak Ji dah lupa. Kak Ji suka tu. Tapi Jonker Street, kita orang akan cari laksa. Kita akan cari cendol.
kita akan cari apa ni, subhanallah, durian. Oh, durian. Durian. Di kawasan tu. Kawasan tu itu Kak Ji memang suka. Okey, sebelum ada Jonker Street dulu ya. Kak Ji masih ingat lagi sebelum develop kan kita ada satu jalan, kita ni one way. Kan ada kedai-kedai lama yang merah aja kan. Oh, dekat bangunan merah tu. Dia dekat-dekat dengan bangunan merah, sebelah sana dia deret-deret ni. Kedai-kedai Baba Nyonya lama. Baba Nyonya Masa tu tak ada Jonker Street tau. Kak Ji rindu ketika zaman itu. Itu antik-antik kat situ banyak. Sekarang Kak Ji tengok dah tak ada. Maybe dia dah jadi Jonker Street Kak Ji. Masa Kak Ji kecil-kecil, Kak Ji suka jalan kat situ. You akan rasa berada di alam yang lain. Ya. Betul. Dia macam satu bangunan peninggalan penjajah. Tapi di kawasan Baba Nyonya, design dia semua lain. Design dia lain. Sebelum adanya Jonker Street, dulu-dulu you tak nampak ni Jonker Street ni. You rasa betul you berada di zaman-zaman 20s, 30s tau. Dia Kak Ji cakap Melaka ni satu keunikan Melaka di mana kita ni sebenarnya okeylah. Melaka ni adalah tempat perdagangan zaman Parameswara dulu. Kan? Indian, Chinese, Arab semua. Sehinggalah dijajah oleh Portugis kan. Formosa tu masih ada lagi kan. So itulah bermulanya pusat di mana semua kaum berkumpul untuk berniaga. Dan dari situ barulah kita nampak Malaysia ni terbentuknya daripada perdagangan tu yang orang kata apa? Segala Interport. Interport. Ya. Jadi Kak I sangat bangga sebab Melaka merupakan one of the greatest that time. Tanyalah siapa Melaka that time. Orang semua kenal Melaka. Kat mana Selat Melaka tu. Apa dia punya kisah semua orang tahu. We are one of the best. Tu Kak cakap anak-anak sekarang ni tolonglah baca. Tolonglah cari kat library buku lama-lama. Yang baru-baru ni minta maaf Kak Ji cakap. Semuanya adalah kata orang selayang saja kata orang Melaka. Tolong dig. Itulah ada yang komen Kak Ji. Melaka ni mesti wajib semua orang tahu. Dalam buku sejarah, sekolah pun belajar tentang Melaka. Tentang Melaka. Tapi Kak Ji tengok sekarang, cuma je lah of course lah kita punya sejarah banyak. Jadi kita year by year tu akan ada cerita-cerita baru yang kita harus masukkan dalam buku. Tapi kalau if you want to know more detail about Melaka, pergi library cari buku-buku lama tu. You akan rasa amazed macam mana Melaka ni sebenarnya terbentuk. Zaman Kesultanan kita dulu macam mana Portugis menjajah, macam mana pesatnya perkembangan di Melaka ketika itu zaman perdagangan. Betul. Kak Ji dulu Kak Ji baca Kak Ji hafal dalam kepala tau. Sekarang bila tanya anak-anak dia tahu dasar aja. Ya, saya pun suka baca sejarah Melaka sebab menarik. Lain buku, dia lain kisahnya. Dia ada. Ya, dia ada. Betul Kak Ji. Dia ada penulisnya ni cerita dia macam ni. Naratif yang berbeza. Macam contoh Kak Ji kan kalau kita baca hikayat Hang Tuah, Hang ni ada 5 tapi Solalata Salatin tiba-tiba ada 8 pula. Itulah. Ada ramai lagi. Banyak. Banyak. Jangan kita memanglah kalau nak dikupas kita akan pening kepala kan. Untuk kita pengetahuan awam kita, untuk anak-anak kita memang dia akan ambil mainting aja kan. Tapi betul. Kalau dan macamlah nak tahu lebih lanjut lagi pergi baca. Betul, sejarah. Ingat Parameswara asal dari mana pun ada naratif yang berbeza. Ya, dia kurun berapa? 14? Bukan 14. 1400. Itu pun dia nama dapat Melaka pun sebab dia sandar dekat pokok Melaka tu kita dapat Melaka. Sebab nampak pelanduk putih tu dia dah. Kan? So, dia cakap Melaka ni discovery tau. Discovery. Kalau kita nak cakap ni, dia adalah discovery. Discovery perubahan masa daripada kurun 14 tu sampai ni kita boleh nak buat lagu tak boleh. Bagi Kak Cik ia bukan lagu. Dia adalah khazanah discovery yang sangat-sangat berharga. Yang tak tahulah kalau Kak Cik nak dijadikan lagu bukan lagu. Dia cerita. Discovery. Dia kena tulis buku lah kot baru cukup ya. Discovery. Lagu tak cukup. Lagu tak cukup. Kak Cik. Dia discovery. Soalan terakhir daripada saya. Melaka pada Ziana Zain ialah?
Melaka, very general Ya. Pada Kak Ji. Macam Kak Ji cakap tadilah. Melaka merupakan satu kota yang bersejarah, Kota yang yang sejarah. kaya Mhm. dengan adat dan budaya. Ya. Ya? Apa yang kita tak ada? Kan? Babanyonya, kita ada, even kampung Portugis pun kita ada. Apa yang tak ada kat situ? Name it. And of course kaya dengan budaya, and of course kaya dengan cerita-cerita kesultanan. Dia syarat dengan sejarah. Melaka itu syarat dengan sejarah daripada Hang Lipu sehinggalah zaman Tun Teja. Ya, Kerana betul. Tun Teja tu sendiri Isa, kubur dia berada dekat dengan kampung Kak Ji. Dan Kak Ji sendiri tengok kubur Tun Teja tu masih berada lagi di Melaka, di kampung Sempak tu. Tu Kak Ji kata, Melaka ini adalah kota yang bersejarah. Kalau orang kata apa maksud, adalah kota yang bersejarah. Ya. Kota yang penuh sejarah. Sejarah. Ya, Kota kaya yang dengan penuh sejarah. Kaya dengan sejarah. Adat, seni, budaya. Ya. Dari saya pula yang terakhir Kak Ji, saya sebut nama-nama pemimpin ni. Alamak. Kak Ji telah describe satu patah perkataan saja untuk seorang pemimpin ini. Satu patah perkataan saja untuk pemimpin yang Kak Ji mungkin adik-adik kenal, ada yang tak kenal. Okey. Pertama, Khairi Jamaluddin. Siapa yang tak kenal? Siapa yang tak kenal dia? KJ. Orang akan pertama akan cakap dia. Mula-mula orang cakap, handsome. Ya, betul. Betul tak? Setuju. Kedua, dia orang yang serba boleh. Jadi DJ boleh, menyanyi boleh, bersukan boleh, berpolitik pun boleh. Dan dia merupakan, ketika dia berada di kementerian, dia merupakan salah seorang menteri favorite budak-budak, anak-anak muda kita. Ya. Dan dia banyak menarik anak-anak muda kita untuk menyertai politik dan terlibat dengan orang kata rakan muda. Nombor 2 Kak Ji. Alamak. Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, Ketua Menteri Melaka sekarang. Siapa yang tak kenal? Kau tak kenal tu Haji Mimang lah kata orang. Okey. Kak Ji tak selalu jumpa ya Datuk. Kalau ada pun kita during kita menyanyi, recently kita jumpa. Dia adalah orang yang sangat friendly. Kak Ji sangat terkejut tau. Dia macam biasa walaupun dia pangkat Datuk dengan pekerjaan dia yang Kak Ji sangat amazed, sangat senang di approach, sangat baik hati, very simple, dia bercakap straightforward. You tak ada rasa takut untuk bercakap dengan dia. Aura dia tu menyenangkan Kak Ji. Dan dia kalau Kak Ji kalau jumpa orang-orang atasan ni, Kak Ji akan macam, alah ni macam mana nak cakap ni, macam mana nak duduk dia, alah kan kita tak tahu kita tak tahu expectation, tapi dah rasa ya Allah. Bukan Kak Ji cakap tak ada, Kak Ji sangat terperanjat. Kak Ji, ya Allah macam ni ke? Ya Allah, Sangat humble. Sangat humble. Patutlah semua orang Melaka duk cerita. Oh, inilah rupanya orang. Dan yang terakhir sekali, seorang artis dan pemimpin di Indonesia yang dilantik. Chris Dayanti. Saya angkat kening Kak Ji tu. Kawan Kak Ji tu. Itu kawan Kak Ji. Alhamdulillah lah. Kita nampak fasa kehidupan dia. Mungkin dia ada target. Dia nak jadi one of the orang yang boleh bersuara untuk masyarakat. Kita tak tahu. Sebab dia pun datang daripada orang-orang biasa. Sehingga dia menggunakan pangkat menyanyian dia ini untuk dia naik lebih level dia lebih ke atas. Mungkin dia ada mission dia di mana dia ingin menyampaikan sesuatu daripada orang bawah supaya menteri-menteri dalam kabinet ni mendengar apa keluhan-keluhan orang bawahan. Bagus juga Chris Dayanti ini. Kita jangan tengok kadang-kadang orang kata bila penyanyi dan pelakon itu nak jadi ahli politik, adalah tu. Dia orang kata sebenarnya kita kena mendalami. Hanya individu itu sendiri yang tahu apa yang dia nak untuk dia berada di tempat itu. Kalau Kak Ji diberi, kan, Kak Ji akan menyuarakan hasrat
pendapat luahan masyarakat di dalam kabinet supaya dia mendengar, sebab Kak Ji pernah berada di dalam lingkungan B40, Okey, ya. B20. Kak Ji pernah dengar B20. Kak Ji pernah mendengar keluhan-keluhan ini. Jadi Kak Ji faham kalau Kak Ji jadi Krisdayanti pun Kak Ji akan gunakan, bukan guna kuasa ya. Guna kuasa. Saluran itu. Saluran itu untuk Kak Ji sampaikan luahan. Yelah, jadi dia faham struggle rakyat tu Struggle bagaimana. rakyat itu. Sebab dia pun asalnya susah. Susah. Bukannya lahir dah dalam dulang emas kan? Tidak. Sedangkan Kak Ji sekarang pun kadang-kadang mendengar luahan. Kalau Kak Ji boleh war-warkan, Kak Ji war-warkan, Kak Ji kata. Tapi yelah, Kak Ji ni hanyalah penyanyi sahaja. Tapi I'll try my very best. Sebab kita dah pernah rasa. Kita pernah rasa berbelanja dengan duit 30 sen saja ke sekolah. Bila naik tingkatan 1 tahun 81 hanya RM1 sahaja. 50 sen tu, 20 sen tu pergi balik untuk naik bas, lebih tu untuk kita makan. So kita tahu macam mana struggle-nya orang yang bekerja dengan wang 800, 1000, ya, dan setiap tahun itu berapa peningkatan pendapatan dengan barangan yang dia jual, adakah setimpal. Kita mendengar Kak Ji pun kadang, ya Allah, Kak Ji sendiri pun merasakan di mana sekarang ini bila you adalah seorang ibu tunggal, you have to provide everything dengan berbekalkan bakat yang ada. It's not easy dengan ekonomi kita sekarang, dengan anak-anak fee sekolah yang sangat tinggi. It's a struggle now. So I do understand. So I understand why Krisdayanti betul-betul nak dapatkan tempat tu. Maybe lah bagi Kak Ji, maybe because dia nak salurkan cerita-cerita kesusahannya rakyat-rakyat yang di bawah ini. Macam mana solution yang dapat apa orang kata, apakah solutionnya yang membolehkan mereka ini hidup senang. Orang kata bukan senang, macam mana kata orang, selesa. Kak Ji, terakhir daripada kami, rupanya ada juga yang bertanya ya, secara online mengatakan bila Kak Ji bercakap tentang taraf hidup, peningkatan taraf hidup, cabaran, ada yang mengatakan sekarang ramai yang terkena sakit mental, tekanan, anxiety, mental health, macam-macam. Kak Ji minta apa pandangan Kak Ji, kerana mungkin Kak Ji juga pernah melalui jatuh dan bangun dalam hidup. So macam mana overcome benda ni, atasi benda ini? Ini soalan terakhir lah Kak Ji. Okey, boleh. Okey. You are allowed to cry. You are allowed to cry. You are allowed. Anda dibenarkan oleh anda boleh membenarkan diri anda menjerit, menangis sepuas-puas hatinya. Menangislah sepuas-puas hatinya dahulu ya. Biar you pour, maksudnya buang, keluarkan segala rasa tidak puas hati, rasa sakit, rasa sedih semua. Menangislah sepuas-puasnya, menjeritlah sepuas-puasnya sehingga anda lega. Okey. Pertama, kita berhak tu untuk menangis. Selagi tak keluar, kita akan pendam. Okay, bila tu kita dah siap, put aside. Langkah kedua, mental. Kita tahu apa yang masalah ni akan mengganggu mental kita. Memang sedikit sebanyak ia akan mengganggu. Akan. Ya, sebab Kak Ji pernah berada di situasi itu. What I did is, pertama, kalau siapa yang ada agama, tak kira lah ya, Islam ke Hindu, dia orang ada agama dia sendiri seperti mana kita ada agama kita sendiri. Pertama itulah, nombor satu, tak ada siapa tolong kita. Yang beragama Islam tu tak ada siapa tolong kita, hanya dia. Mak kata, mak Kak Ji cakap pun, selai bulu rumah dia punya, ni semua dia punya, bukan kita punya. Kita ni hanyalah patung je untuk kita lakonkan di pentas ni. Pertama dia. Kedua, kita dah serah diri pada dia. Mengadulah segala apa yang boleh. Mengadulah. Menangis, nak meraung, buatlah. Kedua, bila kita sudah berada di state yang tidak berapa stable ni, kita kena fokus. Kita kena fokus, tarik nafas dalam-dalam, duduk, relax, pandang cermin. Kak Ji pandang cermin, tengok cermin. Cermin tu ibarat Kak Ji bercakap dengan cermin. You know what I did? Kak Ji
Kak Ji question, maksudnya Kak Ji akan bertanya dan Kak Ji menjawab balik. Kak Ji tanya, Kak Ji jawab balik. Kak Ji bertanya pada cermin itu dah reflection of Kak Ji. Mirroring lah. Mirroring. Ya. Tanya sampai Kak Ji puas hati. Okay? Fine. The third one. Jangan bagi masalah itu merosakkan diri kerana ia tiada apa-apa you dapat. You rugi. You rugi. Kerana bukan kita seorang aja yang ada mental health ni. Ramai lagi ada yang sampai terkejut bangunan. Sebab inner you tak kuat. Dalaman itu. Dalaman tu kena kuat. Siapa kontrol siapa sekarang? Siapa tuan? Ya. Siapa tuan? Kita tuan pada diri kita. Kitalah tuan kita. Kenapa ada bisikan lain pula nak jadi tuan pada kita? Melainkan Allah. Betul tak? Betul. Ini mental health ni, bila terlalu banyak you berfikir, akan ada halusinasi, akan ada bisikan-bisikan syaitan kat telinga you sebenarnya. Itu je. Siapa tuan you? Siapa yang punya tuan diri you selain Allah? Kita lah. Kita lah kena cakap dengan diri kita. Ini jasad kita. Roh kita. Kita cakap dengan roh kita remind kita balik. Itu yang buat macam mana kita jadi kuat, itulah dia. Sebelum kita pergi ke tempat yang lebih tidak bagus tu, that's why kata you duduk sekejap. Selain minta Allah, mirror tu kita bercakap dan kita kena cakap dengan kita kata, sebelum kita mengambil tindakan yang tidak bagus lagi dan memikir dengan tidak baik lagi, kena fikir, kesian aku. Kita ni dua tau sebenarnya, you all. Ni jasad. Yang bercakap ni siapa? Roh. Kalau tak ada roh, macam mana dia nak gerak? Macam mana dia nak bercakap? So, you connection you dengan roh, you kena bagus. You kawan. So, you kena cakap lah. Kalau fikir, nampak macam orang gila. Bukan. You nak kena settle diri, you kena, ya Allah, penatnya aku. Ya Allah, macam mana aku nak buat ni? Nanti kan, sian kau kan? Bukan cakap, kesian aku ni, macam mana aku ni, macam mana aku nak menghadapi benda ni, ya Allah, ya Tuhan, aku tolong aku, macam mana aku nak buat. Nanti dia akan terbit, bila dia cakap daripada hati, nanti ada satu suara lagi akan cakap, tak apa, kita kena kuat tau. Kalau kita tak kuat, kita kalah. Mana tu kalau tak roh kita yang beriman kita kat telinga kita. Sebab rohani tu. Sebab kita bercakap dengan dia, ya Allah, ya Tuhanku, macam mana aku ni. Kadang kat je, ya Allah, diri aku ni, macam mana aku ni, tolonglah. Aku ni nak macam mana aku ni sekarang, situasi diri aku ni, tolonglah. Selain Allah, tolong. Macam mana diri aku? Allah, rohku. Kak Ji cakap, Kak Ji tak boleh nak cakap sedih. Kak Ji cakap, rohku, tolong aku. Selain Allah, tolong aku. Kau dengan aku kena tolong aku tau. Aku tolong kau, kau tolong aku. Kalau orang dengar sebelah, ini betul ke cakap? Betul kan? Connection you, roh you dengan you. That's why Kak Ji kata, you, bukan you seorang je menghadapi situasi yang sangat tenat kadang-kadang. Ada orang, tapi how they take it. Macam mana cara dia take over that mental health atau problem besar. Macam mana? Inilah cara dia sebenarnya. Jangan mengikut sangat. Ada orang mengikut sangat. Lagi dah mental health, cari pula dalam ni macam mana mental health. Inilah disebabkan mental tu sebab jadi macam ni, dah terikut, dah habis. GPT. GPT habis. Kita ni GPT. Yang penting dalam ni kita kena kuat. Ni dengan ni. Ya. Tanya atas dulu. Tanya Allah dulu. Tanya, hai roh. Sebab benda ni Kak Ji belajar daripada bapa Kak Ji. Dia cakap, nak, mak pun arwah mak, nak, cakap, roh ni kena jaga nak. Roh kita kena jaga nak. Jalan kita salahlah roh kita. Kita ni sentiasa kena ada connection dengan roh kita nak. Kak Ji tak faham dulu. I don't understand. Sehingga Kak Ji dah tanya buat Kak Ji. Betul kata mak, kata apa.
Kerana ujian itu sampai tahap itu bila kita diuji paling rendah, paling mencabar, maka terbuka satu pintu ni, macam satu mata ketiga. Jalan rohani yang kita boleh katakan sebenarnya. Tapi Zaza, ini satu eksklusif lah dalam podcast kita apabila Kak G Ziana Zid bercerita tentang jalan rohani ni. Yang paling sedih waktu konsert di Sungai Wang. Kak G. Kak G video call arwah ayahnya ketika sedang perform. Tak pernah dibuat oleh artis lain, Kak G. Itu rapatnya Kak G dengan ayah. Rapatnya Kak G itu sangat luar biasa. Dia macam ni tau. Kita tak call, Abah call. Abah Noor, arwah Abah. Dia setiap kali kalau anak-anak ada show konsert besar-besar, dia susah hati. Sebab Abah merupakan jentera kita dalam penglibatan pekerjaan kita. Dialah guru, dialah stylist, dialah juru make up kita dulu, dialah buat rambut kita dulu. Jadi dia tahu everything sebab dia menyanyi dulu Dia Johan dan Lundang Sayang tu memang kerja dia dulu. So dia faham anak seni. Jadi bila anak dia bekerja, ada tugasan besar. Dulu dia dapat tengok. Sekarang dia dah tak boleh tengok. Sebab dia tak sihat. Dia risau. Okay. Tak kira Kak Ji atau Abah Noor. Kalau pergi tengok Abah Noor, nanti bapak kat telefon. Adik kau macam mana nak? Adik kau boleh menyanyi nak? Boleh Abah. Abah, dia tengah konsert ni Abah. Oh ya ke? Nanti kau telefon Abah balik tau. Sekarang dia telefon lagi. Dia risau selagi tak habis. Jadi bila time Kak Ji hari tu, ketika tu, Abah Noor kata Abah telefon. Randomly. Dia ingat dah habis. Belum lagi Abah tu yang Abah Noor kata, Abah telefon. Dia nak dengar suara kita, dia punya risau lah Abah tu. Dia takut, kau boleh menyanyi ke, baju kau macam mana nak? Abah tu masa tu umur dia 86, 85. Tu yang Kak Ji bercakap, ya bah. Live dalam konsert tersebut. Impromptu. Tu dia cakap Abah ni tu yang cakap Abah. Balik dia tak tidur Dia tak tidur. Mak kata kita orang tidur kat rumah kan. Kita tidur kat hotel. Besok kita balik. Mak kata abang kau tak berapa nak tidur. Asyik tanya kau bila balik. Bila abang kau tidur abang kau. Besok anak balik. Duduk. Macam mana nak. Abah punya tak boleh nak tidur. Abang dengan mak kau semayang hajat nak. Sebelum kita menyanyi kita akan telefon doang. Abang dengan mak dah semayangkan hajat nak. Kau nyanyi elok-elok tu nak. Ingat tu nak. Kerana Allah. Tu dia cakap kerana Allah kerja kerana Allah. Kan dia tak boleh cakap. Apa Kak Ji, terima kasih Kak Ji. Jadi Alhamdulillah kita telah pun bersiaran sejam lebih Zaza. Ya, sejam lebih. Banyak perkara yang kita bincangkan secara eksklusif dalam podcast kali ini. Jika ada perkataan yang lebih mulia daripada terima kasih, kami ucapkan kepada Kak Ji. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak. Kak Ji banyak cerita Melaka tentang diri Kak Ji. Kak Ji menangis. Kami banyak yang kita tak pernah dengar yang Aziza sebelum ni. Kak Ji suka. Kak Ji mana, tapi Kak Ji cerita dalam podcast kita hari ni. Kak Ji suka berkongsi cerita pengalaman Kak Ji. SP towards kita, umur kita meningkat. Apa yang Kak Ji boleh kongsi, Kak Ji kongsi. Benda yang kata Abah selalu cakap, nak kalau bermanfaat, kongsi nak. Boleh menjadi teladan, Alhamdulillah. Kalau boleh menjadi panduan hidup, kenapa tidak? Dan kami semua anak Melaka yang bersiaran, rasa berbangga teruslah memberikan sokongan kepada karier Ziana Zid. Terima kasih banyak. Kerana kita semua membesar dengan lagu-lagu dia sejak daripada kecil. Sehingga hari ini melekat di telinga, melekat di hati. Alhamdulillah. Seorang diva yang harus dikenang dan harus dihargai sepanjang zaman. Akhir kata kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pemirsa, para pendengar yang setia daripada Melaka, daripada Johor, daripada Negeri Sembilan, ada juga daripada Indonesia, Singapura pun ada. Jadi kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Mari kita sama-sama katakan, mana lagi? Melaka. Tambah sikit hawau. Okay, bye-bye. Okay.